Nanti on the way nak ke sana kena kidnap. Ayo, malas. Itu maknanya itu kena sayangnya. Editor, edit that out. Situasi Kak Oji macam situasi saya pun anugerah, anak anugerah Allah juga. Iya. So saya dah buatkan siap-siap untuk dia. Hadiah. Sebab walaupun saya sayang dengan abang-abang saya, tapi kalau saya mati saya tak percaya mereka. Oh, no. So kan topik ni topik hangat kan. So betul kan. So kalau saya dari segi objektif saya nak make sure anak saya tu ada protection dari segi harta. Tapi jaminan macam mana je dah? Dia ke arah mahkamah syariah. So once dah dapat dokumentasi hibah tu, dah buat akad semua, dia kalau amati, dia akan terus ada representatif wasiah dengan Jom Hibah akan datang ke rumah saya insya-Allah. Dan dia akan cakap lah, okay, anak saya nama Sarah, this is your mom punya planning for you. You boleh pergi ke pejabat tanah, pusaka kecil, ke mahkamah syariah. Semua dah diaturkan kepada Nanti on the way nak ke sana kena kidnap. Ayo, malas. Itu maknanya itu kena sayangnya. Editor, edit that out. Yes. Itu kena sayang balik abang saya lah. Make sure. Okay. So